Kereta yang aku gunakan sekarang ni adalah kereta second hand yang aku beli. Kereta aku jual, and aku beli kereta ni sebab aku rasa macam tak perlu kereta yang besar-besar tu. Kereta ni pun dah okey dah. Tapi untuk membarukan kereta ni, aku gunakan satu wipe tissue ni. Yang ni memang aku tengok dalam video orang-orang lain kan, semua macam, ui, jadi cantik baliklah kereta bila lap dengan tisu ni. Okey, sebab tu aku dapatkan. Dan aku nak gunakan tisu ni dekat kereta baru aku yang second hand ni. Okey, so bukakan dia punya penutup, and then ambil satu tisu. Lepas tu macam ni, dia macam basah-basah sikit tau, tapi dia tak terlalu basah. Bila korang lap je dekat korang punya kereta macam ni, lap je, dia akan banyak keluar buih tau. Bila banyak keluar buih ni, korang jangan risau, korang jangan ambil tisu kering untuk lap balik, tak payah. Biarkan aja dia macam tu, dia akan kering sendiri. Dan bila dia kering tu, kereta punya material dalam ni jadi lebih cantik lagi, jadi macam baru. Sangat-sangat mantap lah. Yang ni aku beli sekali terus 3 paket. Ini baru 1 paket aku gunakan. Ada lagi 2 paket aku letak dekat kereta wife aku. Benda sempoi macam ni khas untuk kereta tau. Jangan lap dekat dapur rumah korang ke apa ke, membazir. Sebab untuk kereta untuk kereta. Simpan dalam kereta, guna untuk kereta sahaja. Wet tissue ni, tisu basah kereta nama dia, bukannya dapur. Okey, kalau nak pakai, link ada dekat bawah.